Lepas tu macam hang tanya tadi apa? RTI. Lah ni semua apabila ada teguran, mereka kata RTI. Oi, tak boleh pakai perkataan lagu tu, RTI. Kalau dah ikut RTI ni, zaman Jebon lu lawan Mat Sabu, pok-pok ni lawan Mat Sabu, hantam Mat Sabu, kan? Buat keluar balik isu-isu yang mana yang berlaku. Dan kepimpinan masa tu ada yang berani, yang tak berani ni adalah geng-geng yang ikut Mat Sabu. Mat Sabu kena londeh dengan geng-geng RTI ni ya. Myla ni cakap nampak macam ni dan kata RTI. Tak boleh. Weh, banyak pemimpin. Tu ketua muda lah ni dulu nak balik sampai kena escort. Pasal apa? Kena ugutan dulu ni. Siapa escort dia? Budak-budak yang mereka kata RTI ni. Mat Sabu. Lepas tu mai isu takiri tu kan, macam mana dia mai bawa duit apa semua ni nak, aduh, tak tahu perjuangan ni kalau kenang balik orang yang buat kerja tu, kesian kat mereka bukan dapat upah apa pun. Mereka ni tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab mereka sayang pada jemaah tadi kan. Weh, kalau kata tu pemuda Penang tu sampai kena ni cekak tengkok angkat naik macam mana mereka dilayan masa tu apa ni, ketua muda lah ni, pemuda Penang, sampai orang hantar nak pukul dia. Sebab apa? Sebab nak menceritakan benda yang sebenar. Hari ni benda tu dah terbukti, ada pergi jumpa. Terima kasih kerana dulu ni tak apa orang kata apa, tak meninggalkan jemaah dan terus tak ada yang main buat lagu tu pun. Tak ada yang pergi umum terima kasih pada mereka ni. Ustaz Ali apa, Ustaz Juzaili apa, Hafiz Baroni, Mailani pula duk pergi kata balik kat mereka. Mereka dah savekan nampak dua isu besar. Dalam isu Mat Sabu dulu ni, PAS tu dah 60% dah orang nak ikut Mat Sabu. Tidak PAS ni tinggal tiang isu takiri. PAS ni bergolak tak ada arah dah masa tu. Pok-pok ni duk main bagi calak badan. Tu geng-geng Terengganu apa, geng-geng Ustaz Syed apa semua tu, mereka lawan habis-habisan. Lepas tu yang di Johor, di Pahang apa, mereka ni lawan. Geng-geng yang di Kedah lawan. Lepas tu bila mai isu yang baru yang law ni pula, cok boh tak kepala mereka RTI. Lepas tu bila mereka tak bercakap dah nanti ni, bila jadi apa-apa nak tahu siapa cakap. Nak tahu siapa cakap. Sebab tu kita sebut tadi apa, gunalah perkataan islah, jangan guna perkataan kritik. Sebab kita ni bina jemaah. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kan? Fa aslihu, perbetuin antara satu sama lain. Dia cakap ni jujur dalam diri sendiri. Perjuangan kita ni penuh dengan mihnah dan tribulasi. Macam-macam rintangan yang duk kena dah dari dulu lagi. Dalam dunia ni parti-parti Islam yang ada ni semua pekat kena cekuk habis lah. Tinggal PAS aja, bukan melawak ni, cerita betul. Ni cerita yang sebenar-benarnya. Kalau tidak Tok Guru ni dulu ni depa nak panggil dah pi. Tapi alhamdulillah Tok Guru Istikharah tak jadi pi. Siapa yang pi perjumpaan tu semua pekat kena. Dulu ni ejen CIA yang duduk dalam PAS tu sendiri cuba porak perandakan kita. Aduh, jangan duk buat lawak banyak pilihan raya di apa angka tam dakwah tak. Kalau gitu dengan ni dia hari-hari ada nak bawa agama tu bagi orang faham. Yang orang kata bukan senang tu, bukan masalah nak bawa, nak cerita pasal alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Bukan yang tu.
Yang payah dia tu ujian dan mehnah yang akan dilalui oleh mereka-mereka ni. Macam-macam lah rasa. Bercalak badan ni biasalah. Bercalak badan ni biasa. Hampa mungkinlah tak rasa macam kami rasa. Ada di kalangan kami yang tiap-tiap minggu kena kencin ni dengan polis. Kencin muka. Ada yang kena maki tiap minggu dulu ni. Kena panggil dengan polis. Kes apa? Hampa buat ceramah tak ada permisi. Dululah. Kan? Kena katok dengan cota. Macam-macam rasa. Hampa tak rasa. Sebab hampa lah duduk atas kursi yang empuk. Kan? Patutnya dengan isu yang ada di Malaysia sekarang ni, kita dah duduk atas jalan untuk membuktikan benda ni buat. Tapi pemuda kita pergi mana? Sengak sini sepi. Oh, tak bersesuaian. Kita kena tulis di media cetak. Tulis kepala otak hang apa? Ni masa dia hang dah bawa orang, bagi tahu, bersolidariti bersama-sama dengan Kebuah Duli Yang Maha Mulia tuanku-tuanku sultannya dah. Kita pertahankanlah hak ni. Sebab ni perlembagaan yang kita tulis dalam buku PAS tu masa dulu. Dan patutnya benda ni lah kita kena buat.